Cuma Yang Mohamed Tambun, saya nak bertanya, apa beza pendirian Yang Mohamed Tambun dahulu ketika kami kerajaan mendesak Azam Baki pergi bercuti untuk menyiasat berhubung dengan pemilikan saham. Dan ketika ini, bukan sahaja isu saham tak selesai, tapi isu corporate mafia pun tak selesai. Ini satu pertuduhan yang berat. Kenapa Yang Mohamed melindungi Tan Sri Azam Baki? Apa istimewanya Azam Baki dalam kerajaan Madani? Malah disambung lagi. Ya, jadi kami rakyat tidak berapa yakin dengan pendirian kerajaan berhubung hal ini. Macam mana transparansi dalam siasatan melibatkan apa yang didakwa ini? Tanya kalau beza, saya berjawab. Kita jangan buruk sangka, biar siasat dapat fakta. Sama ada Anwar dulu pernah mengemukakan, masih tertakluk kepada proses yang sama. Saya tanya dan mesti ada proses siasatan yang terus, termasuk pemilikan saham dan tuduhan tomahan tentang mafia korporat. Kedua-duanya itu tidak ditutup. Itu bezanya. Yang kedua ini dibangkitkan tentang jenis bentuk siasatan saya telah jelaskan. Biar ikut prosesnya dulu. Mengapa diberikan satu pandangan yang sangat keras terhadap satu pihak padahal kita diminta hanya ikut proses. Biasanya dalam pertuduhan terhadap mana-mana pejabat awam, ikut dulu proses laporan daripada penjawat awam dan dalam konteks ini lebih tinggi kerana kita perluaskan skop peguam negara yang mempengerusikan. Dan laporannya termasuk isu yang harus kita teliti, pemilikan saham dan juga soal apa yang dituahmah melalui Bloomberg yang dirojok oleh sebagai naskah sahih oleh Yang Berhormat macam yang saya tidak bersetuju. Bagaimanapun oleh kerana ada tuahmahan, kita patut teliti dan siasat. Itu sangat cukup. Dari segi itu tidak ada beza antara pandangan saya dulu dengan sekarang. Siasat. Ya, tapi sekarang ini siasat mestilah berdasarkan peraturan yang ditetapkan peringkat peguam negara. Tetapi boleh dilanjutkan. Malah dalam Syuarat Jemaah Menteri kita putuskan untuk dilanjutkan sekiranya didapati siasatan itu tidak memadai dan meliputi skop bantahan yang dikemukakan.